So, kita baru habis event hari ni. Kita nak makeup sendiri. Every Lola makeup kan, tapi kita nak remove dah. Love look hari ni. Tak nampak macam Sally pun kan? Remove bulu mata. Ada eyelid tip ni. Cabut contact lens. Nak remove makeup buat apa? Yes, double cleansing. Kita pakai cleansing balm Sally. Ada scoop ni untuk korang. Siapa yang tak try lagi, silalah cuba ya. So ni kita cairkan dia dulu. Macam nampak dah cair. Kita remove. Nampak tu? Terus cair. Nampak? See? Mata. Buat mata ni slowly je. Tapi jangan risau, dia tak pedihkan mata. Ni vegan, alcohol free, fragrance free tau. Korang dah boleh emulsify pakai air, tapi aku malas, so aku pakai wet tissue and kita lap dulu. Yang penting kita punya makeup semua dah cair. Kalau tak pernah double cleanse, korang dah boleh start belajar untuk double cleanse ya. So semua makeup dah remove, now kita nak cuci muka and tukar baju sekejap. Okay, so kita dah cuci muka, all nice and clean, nampak tak? Barulah kita confident yang betul-betul makeup ni memang dah terhapus daripada muka dah. Okay, I just pakai lip plumper je hari ni. Kau nak remove makeup ni tak lama pun sebenarnya, sekejap sangat.